Okey, ni kita rawat ayam lumpuh. Ayam lumpuh. Ayam ni tiba-tiba dia lumpuh. Lepas tu kaki dia gaduh nak pergi ke belakang. Bila kita letak dia tak melekat tak? Dah mandi dah apa semua tu. Bila dia nak makan susah. Jadi kita buat buayan kat dia, buat endoi. Ni temporary lah, nanti kita adjust lain, kita buat lagi elok sikit, kita buat pukat ke apa. Tapi dia boleh makan dulu. Dia macam ni, kalau duduk kat atas lantai memang dia tak akan boleh makan, lama-lama dia boleh mati tau. Padahal dia ayam sihat, cuma dia lumpuh je. Kalau dalaman okey, untuk kaki tak tahu. Memang macam ni, berapa kali ni kes kedua. Sebelum ni ada yang muda tu dah hidup. Dia bukan kata ni apa, dia cuma lumpuh, dia kaki dia kena nak main ke belakang. Dia jadi kosong macam tak ada tenaga tak. So kita try bagi dia boleh makan. Kena adjust lah, kena kreatif. So kita buat buai macam ni lah. Untuk sementara nanti tengok esok kita adjust boleh berpukat lah. Baru dia boleh makan sempurna sikit. Alhamdulillah.